Saya terbaca posting dekat grup Honda Civic. Katanya rebate sekarang ni sampai RM30,000 untuk Honda Civic RS. Biar betul. Kalau betul, memang tinggi. Berapa income yang saya kalau nak beli sebuah Honda Civic RS pada tahun 2026? Jom kita breakdown. Model baru harga bermula RM167,900. Kalau dah ada 31k rebate, harga kereta sekarang ni RM136,900. Deposit 10% RM13,600. Road tax pula RM380. Untuk insurans kalau dah full NCD RM1,732. Total upfront yang kena ready untuk sebuah kereta ni adalah RM15,712. Installment kita kira untuk 9 tahun. Sebulan kena prepare RM1,367. Kalau setahun pula RM16,404. Kita kira pula dia punya yearly expenses. Insurans RM1,732, road tax RM380, servis boleh budgetkan RM1,600. Untuk wear and tear, simpanlah at least RM3,000 setahun. Total up yearly expenses untuk sebuah Honda Civic RS ni adalah RM6,712. Bukan yearly expenses dengan yearly installment. Maka dapatlah RM23,116. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM1,926. Berapa income yang sesa? Kalau nak gunakan 30% saja daripada income, sebulan income kena ada RM6,420. Kita nak gunakan 20% saja daripada income, sebulan minimum income kena ada RM9,630. Ini kiraan gaji bersih ya. Take home salary, bukan gaji basic. So gaji layak tak tu? Kalau layak tak semestinya selesa. Selesa tak semestinya mampu.